Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Husna Auni, wartawan Epismart TV PSS pada hari ini. Sekarang sedang berlangsungnya majlis penutupan bulan kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia di Dewan Pengulu Mahmud SMK Alun Basir pada 11 September 2025 pada pukul 11 pagi. Mari kita saksikan aktiviti apa yang sedang berlangsung sekarang. Bagi menyanyikan lagu berkati dengan penuh bersemangat. Assalamualaikum, saya Nur Husna Auni, wartawan Epismart TV PSS.
Boleh memperkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Alif Daniel bin Rosli dari alumni 2020. Nama saya Ahmad Idham Hakimi bin Azmi, juga daripada alumni 2020. Saya Muhammad Zakir Hisham bin Hanafi, juga merupakan alumni SPN 2020. Sebagai bekas pelajar sekolah di sini, apakah pendapat anda semua tentang suasana Hari Kemerdekaan dahulu dengan sekarang? Okey, apa yang saya tengoklah, kalau hari ni kita sekolah ni kita sambut kemerdekaan kan, saya nampaklah keaktifan murid-murid ni dengan zaman dulu tu meningkat lah. Maksudnya ramai budak hak terlibat tu ramai. Kita ada bikin barat, lepas tu ada model-model semua. Maksudnya bakat tu ada orang. Banyak dah. Berbanding dengan hak zaman-zaman dulu tu ada juga, tapi lah ni lebih menyelah royak. Gitu. Assalamualaikum, saya Nur Husna Auni, wartawan daripada Epismat TV PSS. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Ayodin. Saya Muhammad Ashmad Zafran, panggil Amar. Okey. Bagaimanakah perasaan anda bila hadir ke majlis penutupan Hari Kebangsaan pada hari ini? Perasaan saya hadir majlis ini gembira lah, dapat menyaksikan berbagai persembahan yang diadakan. Saya pun rasa sangat gembira apabila persembahan apa dan semua. Boleh ceritakan sedikit tentang persembahan yang berlangsung tadi? Persembahan yang berlangsung tadi tu amat menakjubkan kerana amat menakjubkan lah Sebab persembahan tadi bagai gapo persembahan yang menarik minat orang-orang. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya Nur Husna Auni, wartawan Epismat TV PSS. Boleh cikgu perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Mazni binti Muhammad, guru kanan Sains Sosial SMK Alupasir. Saya nak tanya, bagaimanakah perasaan cikgu tentang majlis penutupan Bulan Kebangsaan pada tahun ini? Baik, secara keseluruhan cikgu amat berbangga dan amat berterima kasih kepada semua warga SMKAP kerana telah sangat-sangat memberi komitmen yang sangat tinggi, dan keputusan untuk persembahan pada hari ini sangat memuaskan. Semua sekali, pelajar, guru praktikal dan semua guru serta pentadbir. Sangat berpuas hati dan ucapan terima kasih. Dalam banyak-banyak persembahan apakah yang cikgu rasa paling menarik sekali? Secara keseluruhan, sebenarnya tingkat kecemerlangan tu semua terbaik. Dari segi DKI Barat, persembahan pakaian beragam, sajak, semuanya terbaik. Tiada nombor 1, tiada nombor 3, semua terbaik. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum, saya Nur Husna Auni, wartawan daripada Epismat TV PSS. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati binti Ibrahim, guru penolong kanan co-curriculum SMK Alupasir. Terima kasih. Saya nak ajukan beberapa soalan kepada cikgu. Apakah perasaan cikgu tentang sambutan majlis pada hari ini? Okay. Alhamdulillah, sambutan kali ini amatlah memberangsangkan kerana semua pelajar terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam pembikinan program ini, dan kita telah menjalankan program ini selama sebulan. Terima kasih. Boleh cikgu bagi pendapat tentang bahagian manakah dalam majlis sambutan pada hari ini yang paling menarik? Okay. Sambutan yang paling menarik pada bahagian sketsa dan DKI Barat. Okey, itu sahaja. Terima kasih cikgu.
Smart TV PSS melaporkan dari Dewan Pemuda Bangun.